Remaja lelaki, dengar sini. Usia remaja memang seronok. Main game, lepak, macam-macam benda seronok nak buat kan. Tapi kau kena ingat, lelaki ni bukan hidup untuk seronok je. Satu hari nanti kau bakal jadi suami, ayah, ketua keluarga. Semua beban akan diletak atas bahu kau, bukan orang lain. Kalau masa muda ni kau leka, kau akan lemah bila masa tu datang. Ketua keluarga kena kuat, bukan sekadar otot, tapi akidah pun kena kukuh. Ilmu kena mantap supaya boleh pimpin anak isteri. Kewangan kena mantap, bukan harap belas ihsan orang atau menggalakkan isteri keluar bekerja hingga rumah dan anak-anak tak terjaga. Mental kena kental sebab ujian rumah tangga tak ringan. Fizikal pun kena jaga. Kau hero keluarga, fizikal biar macam hero di mata isteri dan anak-anak. Jadi mulai sekarang latih diri, perkuatkan diri segenap aspek, jaga solat, mengaji bagi lancar, sedia jadi imam solat, macam-macam ilmu tambah selalu. Belajar kawal nafsu dan emosi, perkuatkan mental kerana kau sedang bina tapak untuk masa depan sendiri. Tonton video saya sejak awal, banyak saya kongsi pasal agenda kita, perkasa diri setiap aspek. Ingat pesan ni.